Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Trend ini telah membuatkan satu dunia panik. A new trend on social media is raising serious concern among local police departments. Just because people do things on social media doesn't mean you should. Setiap hari pasti akan ada trend baru muncul di media sosial dan setiap kali itu juga ramailah yang akan cuba meniru trend tersebut. Ada yang lawak, ada yang bahaya dan ada juga yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Another dangerous social media challenge making headlines. Doctors warn it could certainly be. Semuanya hanya demi jumlah tontonan. Jadi dalam video kali ini, Fakta nak korang saksikan sendiri sisi bahaya yang tersembunyi di sebalik dunia viral supaya korang tidak menjadi mangsa seterusnya. Take it slow. Oh my god. 10 trend viral paling pelik korang dilarang ikut. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Devious League. Percaya tak korang, satu trend di media sosial boleh menyebabkan berlaku jenayah secara besar-besaran. A new TikTok trend is causing all kinds of problems here in Lexington. And it involves students getting sinister. Pada tahun 2021, muncul satu trend yang menyebabkan sekolah di seluruh Amerika mengalami kerugian berjuta-juta ringgit. Semuanya bermula apabila seorang pelajar memuat naik video dirinya mencuri topeng muka dari sekolah dan video itu viral. Namun, dia langsung tidak menyangka bahawa video tersebut akan mencetuskan salah satu trend paling buruk di media sosial. So this trend, you might have heard of it, it's called Devious Licks, and students have been recording themselves vandalizing and stealing school property. Ribuan pelajar mula menyertai trend ini dengan mencuri pelbagai barangan sekolah seperti dispenser sabun, alat pemadam api, komputer, malah penapis air. And these kids are apparently stealing anything, even entire water fountain. Trent's been expelled from school for riding his scooter after hours and stealing a handicap parking sign from the school. Keadaan menjadi semakin teruk apabila ia berkar kepada vandalisme. What is going on, bro? Sehingga banyak sekolah terpaksa menutup tandas manakala polis mula menangkap pelajar yang terlibat. We do not have the resources to call each of your parents and tell them what you're doing. So, from now on, we will be removing the doors from the hinges on the bathrooms. It all started with a TikTok video, a devious lick. Well, we're going to give you an arrest lick. Walaupun trend ini tidak pernah menjadi fenomena besar di Malaysia, kisahnya tetap mendapat liputan meluas sebagai amaran tentang bahaya pengaruh media sosial. Akhirnya platform media sosial mula memadam video-video devious leak serta menyekat carian hashtag berkaitan. 9. Menari di kubur. Astaghfirullahalazim. Fakta memang betul-betul tak sangka trend macam ini boleh wujud. Semuanya bermula pada tahun 2021 apabila muncul satu trend dipanggil Dancing on Grave, di mana orang ramai sanggup pergi ke tanah kuburan semata-mata untuk menari di atas kubur orang yang langsung mereka tak kenal. Lebih mengejutkan, bukan remaja sahaja yang melakukannya. Ada juga orang dewasa yang sanggup turut serta. So we have what I assume is a mom and her 2 kids. Mom is all dressed up, boogieing on the tombstone, doing the Fortnite boogie down challenge. Demi mengejar tontonan dan perhatian di media sosial. Apa yang lebih menyedihkan, perbuatan seperti ini turut muncul dalam beberapa video tular di negara kita dan negara jiran. Astaghfirullahalazim. Video itu telah menimbulkan kemarahan serta kecaman hebat dari orang ramai kerana dianggap biadab dan tidak menghormati mereka yang telah pergi. Na'udzubillah min zalik. Fakta harap kita semua dijauhkan daripada terjebak dengan trend-trend yang bukan saja memalukan, malah boleh mendatangkan fitnah kepada agama dan mencemarkan nilai hormat terhadap mereka yang telah pergi. Gak punya bapak di bos senggol dong. 8. Trend pingsan.
Faktau nak ingatkan korang, jangan sesekali cuba trend ini sebab ia boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Kalau korang perasan, banyak trend dalam video kali ini mula menjadi tular sekitar tahun 2021. Ketika itu, dunia masih berdepan pandemik. Ramai yang terpaksa duduk di rumah akibat perintah berkurung, menyebabkan penggunaan media sosial meningkat secara mendadak. Dan dari situlah munculnya pelbagai trend-trend pelik dan ekstrim. Salah satunya adalah trend pengsan, di mana trend ini mencabar peserta untuk merakam video mereka menahan nafas atau gunakan pelbagai cara untuk menyekat bekalan oksigen dari sampai ke otak sehingga pengsan beberapa saat. It's a new TikTok challenge putting teenagers at risk, so we want to talk about it. It's called... Dahsyat betul kan? Menurut pakar, tindakan ini boleh menyebabkan kerosakan otak kekal dan seterusnya mengakibatkan kehilangan nyawa. Lebih menyedihkan, ramai yang terjebak dengan trend ini sehingga menyebabkan puluhan kanak-kanak dan remaja kehilangan nyawa di seluruh dunia. All of a sudden you just start drifting off and then you can feel your body start to shake. Punyalah dahsyat trend ini, sampaikan Kementerian Pendidikan memberi amaran pada ibu bapa supaya mengawasi anak-anak daripada terjebak dengan cabaran online ini. Malah beberapa ibu bapa turut bertindak menyaman platform media sosial kerana mengakibatkan anak mereka terkorban. It's very hard for all of us, but this is the life now, like we have to adjust to. 7. Lompatan bahaya. Another dangerous social media challenge making headlines tonight. This one is called the Doctors warn it could certainly be Skull Breaker Challenge merupakan cabaran di mana mangsa akan diminta melompat bersama dua orang rakannya. Namun ketika mangsa berada di udara, dua individu di sebelahnya sengaja menyepak kedua-dua belah kaki mangsa sehingga hilang imbangan dan terjatuh. This is actually an assault, that it's a form of cyberbullying, and that it absolutely has to stop. If you hit head first, you can have a skull fracture, a hematoma on the outside of the skull, or even bleeding within the brain. Cabaran ini dipercayai bermula di Spanyol sebelum merebak ke sekolah-sekolah di seluruh dunia. Ramai mangsa mengalami gegaran otak, patah tulang dan kecederaan kepala. Malah di Florida, kanak-kanak berusia 7 tahun ditahan selepas didakwa melakukan cabaran ini terhadap rakan sekelas mereka sehingga mangsa dimasukkan ke hospital. My son does not remember anything that happened. He was laying down non-responsive and they had called the ambulance. Walaupun trend ini belum terjadi di Malaysia, ramai ibu bapa mula mengambil langkah berjaga-jaga dan pihak sekolah turut memberi amaran pada para pelajar untuk tidak melakukan cabaran tersebut. Kalau kita nak ikut trend pun, ikutlah sesuatu yang beri benefit. Kalau terjatuh macam tu kan, kalau otak kita tentak. Kalau challenge tu agak mengarut sangatlah sebab benda macam tu boleh membahayakan tulang belakang bila jatuh. 6. Orbis Trend. Dalam video sebelum ni, Faktor pernah cerita pasal bahaya orbis atau manik air kan? Apa akan berlaku jika berpuluh-puluh manik ini mengembang di dalam badan korang? Namun sekitar tahun 2022, muncul pula gel blaster, iaitu pistol mainan yang menggunakan orbis sebagai peluru. A new trend on social media is raising serious concern among local police departments. It involves people innocent bystanders with water pellets. Permainan ini kemudian mencetuskan Orbis Challenge di mana orang ramai menggunakan gel blaster untuk menembak orang awam secara rawak. I even connect everything until I looked down and I actually saw one of these Orbeez just on the ground in front of me. And I went, oh, I've been shot. Lebih teruk, ada yang membekukan Orbeez supaya peluru menjadi lebih keras dan menyakitkan. Yes, I froze that. Sehinggalah pada tahun 2022, cabaran ini telah mencetuskan pergaduhan dan insiden itu berakhir dengan seorang remaja kehilangan nyawa. Selepas daripada itu, pihak berkuasa di Amerika Syarikat mula mengambil tindakan tegas. Malah syarikat yang menghasilkan Orbeez, iaitu Spin Master, menegaskan bahawa Orbeez bukan direka untuk digunakan sebagai peluru. Kalau korang nak tahu, mainan seperti ini banyak dijual secara online dan di Malaysia, memiliki mainan seperti ini adalah salah di sisi undang-undang. Polis Kelantan merampas 11 laras senjata api tiruan bersama 14 kelopak peluru digunakan 6 lelaki untuk permainan seakan paintball di sebuah kilang. 5. Menari atas jalan. Ini antara trend paling viral yang pernah muncul dekat Malaysia. Kalau korang nak tahu, trend ini mula meletup sekitar Jun 2018 selepas lagu In My Feelings nyanyian Drake menjadi fenomena di media sosial. Pada awalnya, seorang pelawak bernama Shiggy membuat video hanya menari di tepi jalan.
Namun tak lama kemudian, ramai mula mengubah cabaran itu dengan keluar daripada kereta yang masih bergerak. Dari situlah masalah mula timbul. Ramai peserta dilaporkan terjatuh, merempuh papan tanda, dilanggar kenderaan. Malah seorang remaja di Amerika Syarikat mengalami retak pada tengkorak selepas terjatuh ketika melakukan cabaran ini. That's because there have been multiple cases of people across the country getting hurt by dancing in the middle of the street. All of this inspired by Drake's newest single. This is just so not safe. People, look at this. Ouch. That hurts. And then the car just keeps going. Disebabkan Kiki Challenge mula menular secara global dan terlalu banyak insiden berlaku, polis di pelbagai negara mula mengeluarkan amaran supaya orang ramai menghentikan trend tersebut. They will be cited. You know, obstruction of public passage, unattended motor vehicle, whatever the charge that we can find. Malah di Malaysia, PDRM dan JPJ turut memberi amaran bahawa sesiapa yang melakukan di jalan raya boleh dikenakan tindakan undang-undang atau saman. Macam manalah boleh terfikir nak keluar daripada kereta yang tengah bergerak? 4. Teeth filing. Ketika dunia dilanda pandemik, banyak kedai premis terpaksa ditutup dan salah satunya adalah klinik gigi. Pada waktu itulah, file my teeth down with a nail file because they are not perfect. I have some ridges and we're balling on a budget. Seorang wanita bernama Mia Dio memuat naik videonya meratakan giginya sendiri dengan menggunakan penggigis kuku. I didn't go to a dentist because I am in what was at the time the epicenter of COVID-19 and I did not feel like leaving my apartment. Tapi siapa sangka rakaman itu mula viral di media sosial dan secara tidak langsung menjadi trend yang dipanggil sebagai Teeth Filing Challenge. No. Namun selepas itu, ramai yang mengadu menyesal kerana gigi mereka mula jadi terlalu sensitif. I originally used just a nail file and it wasn't working, so I moved to this. It was not painful when I did it, but as the days went on and I would drink cold drinks or ice cream, I felt a lot of sensitivity in my teeth. Malah, ada yang terpaksa menjalani rawatan saluran akar selepas mereka mengikis sehingga terkena pada saraf gigi. Menurut pakar, gigi bukan seperti kuku di mana ia tidak akan tumbuh semula dan kerosakan itu boleh membuatkan gigi mudah rosak, berlubang serta dijangkiti. You're gonna end up with sensitive teeth, pain, and probably root canals as well. Malah doktor gigi di Malaysia pun turut memberi amaran mengenai bahaya trend ini. Apa yang korang nampak kat situ, apa yang dia buat sebenarnya bahaya. Actually dekat dalam gigi kita ada beberapa. 3. Bird Box. Siapa pernah tengok cerita Bird Box? Filem yang dikeluarkan pada tahun 2018 ini mengisahkan dunia diserang makhluk misteri yang menyebabkan sesiapa yang melihatnya hilang kewarasan dan mengakhiri hidupnya sendiri. Untuk terus hidup, watak utama terpaksa bergerak dengan mata ditutup dan konsep inilah yang mencetuskan kemunculan Bird Box Challenge di media sosial. Ramai pengguna media sosial menyahut cabaran dengan menutup mata sambil melakukan pelbagai aktiviti harian. Take it slow. Oh my God! Seperti berjalan, memasak, berlari dan yang paling tak masuk akal, ada yang memandu kereta dengan mata tertutup sehingga mengakibatkan kemalangan. Police in Utah say a teen driver crashed her car because she was doing the Bird Box behind the wheel. Keadaan menjadi semakin serius sehingga Netflix sendiri mengeluarkan amaran rasmi supaya orang ramai berhenti melakukan Bird Box Challenge. Walaupun tiada kes seperti ini dilaporkan di Malaysia, namun trend ini mendapat liputan meluas daripada media tempatan. Bahaya betul kan? Diorang ingat diorang Mac Murdoch agaknya. How did you just do that? I'm a really good lawyer. 2. Ice Bath Challenge. Korang mesti ingat lagi Ice Bucket Challenge kan? Trend ini viral sekitar tahun 2014 apabila pemain golf Chris Kennedy menuang sebadi air ais ke atas dirinya. You have 24 hours to respond or you're going to donate $100 to the ALS Foundation. Untuk meningkatkan kesedaran tentang penyakit ALS atau amyotrophic lateral sclerosis. Sejak dari itu, cabaran tersebut telah disahut oleh ramai individu ternama dari serata dunia. Dan di Malaysia, ia turut disertai oleh golongan korporat termasuklah Kylie Jamaluddin. Tapi, cabaran Ice Bucket ini telah di-upgrade menjadi Ice Bath Challenge, iaitu cabaran di mana seseorang perlu berendam di dalam air yang dipenuhi ais selama beberapa minit.
Kalau korang nak tahu, amalan berendam dalam ais ini memang dah lama diamalkan oleh atlet profesional untuk membantu pemulihan otot selepas latihan atau pertandingan. Tapi bila ia dijadikan trend cabaran, ramai mula melakukannya tanpa persediaan yang betul dan mendedahkan mereka kepada pelbagai risiko. Is if you have any heart disease, any history of stroke, any uncontrolled high blood pressure, any arrhythmias, all of those should not do it. Malah pada tahun 2025, tulah di Malaysia satu video memaparkan seorang peserta pingsan ketika menyertai cabaran ini dalam sebuah program. 1. Paus biru. Ini merupakan trend internet paling dahsyat yang mengakibatkan satu dunia panik. Parents, listen up. A disturbing new trend is showing the more sinister side of social media. It's called challenge, and it's getting kids themselves and then post pictures and even videos of them doing it. Ia mula menjadi tular sekitar tahun 2016 dan dikatakan berasal dari Rusia. Cabaran ini didakwa berlangsung selama 50 hari di mana peserta akan menerima tugasan daripada seorang kurator. Dari tugasan biasa akan bertukar kepada bahaya dan berakhir dengan kehilangan nyawa. Isu ini menjadi lebih serius apabila seorang lelaki Rusia bernama Filip Budekin ditahan dan dipenjarakan selepas didapati bersalah menghasut sekurang-kurangnya 16 remaja perempuan untuk mengakhiri hidup mereka melalui internet. Malah trend ini telah menyebabkan banyak insiden berlaku di seluruh dunia sehinggakan pihak berkuasa dari pelbagai negara menjalankan pelbagai inisiatif untuk menyekat dari terus merebak di negara masing-masing. Di Malaysia pula turut mencetuskan kebimbangan sehingga MC mengambil langkah memantau rapat perkembangan cabaran ini bagi memastikan ia tidak menular dalam kalangan rakyat Malaysia. Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP menggesa agar permainan Challenge BWC diharamkan di negara ini. Permainan dalam talian terbaru itu tidak dibenarkan di negara ini. Sebenarnya kisah pasal agak kompleks, namun fakta tak boleh ceritakan dengan terlalu terperinci atas faktor kesesuaian untuk semua peringkat umur. Tapi apa yang paling penting, dunia internet hari ini penuh dengan pelbagai trend yang muncul hampir setiap hari. Ingat, bukan semua trend perlu diikut. Jangan hanya kerana mahukan tontonan atau perhatian, diri kita pula yang menjadi korban. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih fakta ucapkan atas sokongan dan cadangan korang semua. Jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum semua, bye.